Salam sejahtera dan salam 999. Saya Alia Safwa dan rakan saya Rachel Bulan Lai akan membawakan anda satu laporan khas mengenai satu kes jenayah seksual yang mengejutkan negara dan mencemarkan nama institusi pendidikan. Polis hari ini mengesahkan pendakwaan telah dibuat terhadap 2 daripada 4 pelajar tingkatan 5 susulan kes rogol berkumpulan yang melibatkan seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Melaka. Kes ini yang terbongkar baru-baru ini bukan sahaja mengejutkan tetapi turut mendedahkan isu keselamatan yang kritikal dalam sistem sekolah kita. Mangsa merupakan seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun dan dari tingkatan 3 dan suspek terdiri daripada 4 orang pelajar senior tingkatan 5 yang merupakan calon SPM dari sekolah yang sama. Mangsa dipercayai dirogol secara bergilir-gilir oleh keempat-empat suspek. Lebih mengejutkan, perbuatan keji ini dilakukan di dalam kawasan kelas sekolah. Jenayah ini turut dirakamkan melalui video menggunakan telefon bimbit oleh 2 daripada suspek. Kes terbongkar selepas ibu mangsa menerima maklumat penyebaran video tersebut daripada guru sekolah. Pihak polis bertindak pantas menahan reman kesemua suspek dan disiasat di bawah Seksyen 375B Kanun Kesiksaan kerana dirogol secara berkumpulan. Ini membawakan kita kepada definisi dan konsep permasalahan yang sangat serius, iaitu jenayah rogol dan keganasan seksual berkumpulan dalam kalangan pelajar sekolah. Rogol berkumpulan di bawah Seksyen 375B merupakan kejahatan seksual yang dilakukan secara bersama oleh 2 orang ataupun lebih dengan hukuman penjara mandatori tidak kurang 10 tahun. Keganasan berasaskan jantina adalah manifestasi keganasan ekstrim yang didorong oleh ketidakseimbangan kuasa antara senior dan junior dan pandangan toksik terhadap wanita. Seterusnya, ancaman cyber. Rakaman dan penyebaran video jenayah ini menambah dimensi baharu iaitu salah laku cyber yang melanggar privasi dan menjadikan trauma mangsa kekal dan tersebar luas. Apakah faktor-faktor yang mendorong pelaku bertindak sejauh ini? Analisis kami mendapati beberapa faktor utama yang saling berkait. Faktor utama berpunca daripada kelemahan didikan moral dan kawalan diri pelajar yang diperkukuh oleh pengaruh kandungan seksual dan pornografi yang diakses tanpa batasan, menyebabkan pemesongan nilai tentang seksualiti dan penyalahgunaan status seniority untuk bertindak ganas. Kedua, kurangnya pengawasan efektif oleh ibu bapa terhadap aktiviti dan penggunaan media sosial anak remaja. Digabungkan dengan tekanan rakan sebaya untuk terlibat dalam perbuatan berisiko, mewujudkan persekitaran sosial yang menyokong salah laku jenayah. Ketiga, faktor institusi sekolah menunjukkan kelemahan ketara dalam pengawasan keselamatan fizikal di kawasan terpencil. Selain daripada kegagalan sistem bimbingan dan kaunseling yang tidak proaktif dalam mengenal pasti dan intervensi awal terhadap pelajar berisiko serta kekurangan pendidikan seksualiti yang betul. Meskipun terdapat peruntukan undang-undang yang ketat, isu timbul daripada pendapatan mengenai kesesuaian hukuman di bawah Akta Kanak-kanak bagi jenayah seksual berat dan kurangnya pematuhan serta penguatkuasaan penuh garis panduan pengurusan salah laku seksual yang sedia ada di peringkat sekolah. Jenayah rogol, terutamanya yang melibatkan pelajar, memerlukan tindakan menyeluruh daripada rumah, sekolah dan pihak berkuasa. Kita harus memastikan sekolah adalah zon selamat mutlak bagi semua. Demikianlah laporan fokus intervensi 999. Saya Alia Safwa mohon undur diri. Seterusnya, rakan setugas saya akan menyambung liputan berita ini. Baiklah, seterusnya, kesan terhadap diri mangsa. Kesan delinkuensi juvenil bukan sahaja serius, malah berpanjangan. Mangsa sering mengalami trauma psikologi seperti kemurungan, kebimbangan dan gangguan stres. Seterusnya, strategi menangani permasalahan ini. Bagi menangani isu ini, pendekatan menyeluruh perlu diambil. Di peringkat individu, pendidikan tentang keselamatan diri dan keberanian melapor amatlah penting. Di peringkat sekolah, pengawasan perlu dikukuh, dasar sifat toleransi dilaksanakan serta saluran aduan yang selamat disediakan. Baiklah, sebagai penutup, hormatilah maruah diri dan jangan berdiam diri terhadap ketidakadilan. Kepada mangsa, anda tidak bersalah. Kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama mewujudkan persekitaran yang selamat untuk generasi masa depan. Sekian, terima kasih.